Salah satu perkara yang kita takut adalah mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Kita dengar banyak pesakit meninggal dunia, pesakit kolaps, pesakit dimasukkan ke hospital ketika mereka sedang beraktiviti seperti biasa, ketika beriadah, ketika bersama keluarga, tiba-tiba dia mendapat serangan jantung. Bernama mengambil langkah proaktif menjaga kesihatan warganya melalui program pemeriksaan kesihatan di Institut Jantung Negara. Hari ini kita bersama 59 warga bernama yang menjalani pemeriksaan kesihatan di Institut Jantung Negara IJN. Program ini sebahagian usaha menjaga kesejahteraan pekerja selari dengan komitmen organisasi. Pemeriksaan ini menumpukan aspek kesihatan jantung, tekanan darah dan kesejahteraan keseluruhan. Untuk kali kedua, tahun ini kita membawa 59 petugas kita untuk menjalani pemeriksaan awal di IJN. Tahun lepas telah berjaya dan ramai daripada petugas kita yang mahu ia diteruskan, dan untuk itu kita memperuntukkan RM50,000 untuk membolehkan mereka daripada kumpulan pelaksana ini menjalani pemeriksaan kesihatan di sini. Dan saya berharap program ini kita boleh teruskan, dan kita perlu berterima kasih kepada IJN kerana memberi kita peluang untuk membolehkan sekumpulan besar petugas kita menjalani pemeriksaan pada kadar yang amat munasabah bagi saya, dan ini juga sekurang-kurangnya membolehkan petugas kita mengambil langkah-langkah menjaga kesihatan dengan lebih menyeluruh selepas pemeriksaan ini. Jadi untuk mengelakkan perkara sebegini, kita anjurkan supaya semua orang, especially kalau umurnya 30-40 ke atas, untuk memeriksa kesihatan masing-masing. Benda ni tak susah. Contohnya kalau kita dapatkan buat pemeriksaan darah untuk melihat tahap gula, tahap kolesterol. Kemudian dengan beberapa ujian seperti ECG, treadmill test, itu sudah cukup sebenarnya untuk screen untuk menyaring sama ada individu itu mengalami masalah kesihatan ataupun tidak. Jadi untuk semua orang kita harus memahami akan diri kita sendiri. We have to check walau bagaimana sihat pun kita rasa kita, walaupun kita rasa muda bagaimana, kita harus memeriksa diri sendiri. Sebab kebanyakan penyakit sekarang, yakni penyakit diabetes, kolesterol yang tinggi ataupun even darah tinggi, ini adalah penyakit yang asymptomatic. Mereka tidak mengalami apa-apa simptom pun. Melainkan apabila dia periksa baru tahu, oh kolesterol saya tinggi, tak tahu. Dan penyakit-penyakit sebegini, bila betul-betul dia menjelma dalam bentuk yang teruk sangat. Contoh, serangan jantung, lumpuh disebabkan oleh stroke. Jadi kebanyakan penyakit ni yang sebut tadi, darah tinggi, kolesterol, gula tinggi, mereka ni adalah penyakit yang disebabkan oleh cara hidup, lifestyle disease. Kita sekarang nampak orang makan macam-macam, stres bukan. Ini semua membantu menyebabkan penyakit itu lebih banyak di kalangan penduduk kita. Program ni memang sangat baik untuk kita semua, bukan untuk saya saja. Jadi saya sarankan jika ada program ni akan datang, sama-samalah kita tekan button biru link tu untuk kita dapatkan, sebab dia limited. Setiap tahun ada limited orang, bukan semua staff yang tu sampai cepat dia terpilih. Pertama sekali sebab ia satu peluang sebenarnya, orang berebut-rebut untuk membuat pemeriksaan kesihatan, dan ini adalah satu peluang untuk saya sebab majikan akan hantar kita. Jadi antara yang golongan terpilih lah. Kalau nak keluarkan duit sendiri tu agak kadang-kadang macam beratlah sikit. Tapi bila ada peluang macam ni, kita pergi. Kita pun nak tahu juga setakat ni dah umur dah macam ni, okey ke tak kesihatan kita, kena tahu. Saya datang ke sini sebab faktor umur lah. Faktor umur yang kita kena cek diri kita sendiri lah. Sebab faktor umur yang dah lebih, usia lebih daripada 40 tahun tu perlu kita kena cek lah untuk memastikan kondisi kita okey ataupun tidak lah, untuk kita berjaga-jaga. Dia mendorong saya untuk menjaga kesihatan, so sentiasa sihat, untuk memastikan overall saya punya kesihatan badan tu terus dijaga. Kesihatan adalah aset utama. Dengan usaha seperti ini, Bernama terus melangkah ke depan bersama warga kerja yang sihat dan bertenaga.